Ada awan kat rumah, kerja bakar-membakar memang mudah. Tapi bila kali terakhir anda bersihkan awan anda? Jom sis kongsikan caranya. Masukkan semangkuk air ke dalam tray oven. Kemudian letakkan baking soda. Letak 2 sudu kecil pun dah cukup. Lepas itu boleh masukkan cuka makan. Kemudian letakkan irisan lemon. Dah siap semua ni, boleh masukkan ke dalam oven. Tetapkan kepada api atas bawah, suhu yang paling tinggi dan juga selama 20 minit. 20 minit dah berlalu, boleh buka oven, tutup semua dan biarkan sejuk seketika. Keluarkan tray dan jom kita tengok kesan kotoran yang ada dekat oven kita. Tengok ni. Banyak kan? Gunakan kain pengelap, celup dengan air yang dalam tray yang dah sejuk tadi, lap bersih setiap ruang dalam oven. Jom kita tengok hasilnya. Dah bersih semua. Selamat mencuba. Selalu baking guna oven, tapi jarang nak bersihkan. Jom sis kongsikan cara mudah bersihkan oven guna bahan baking je. Esen vanila dengan baking soda antara bahan yang selalu kita guna untuk baking. Tak perlu dah keluar modal lain. Sediakan semangkuk air, masukkan 1 penutup esen vanila, kemudian kacau sebati. Masukkan pula sedikit soda bikarbonat dalam air tadi. Kacau lagi supaya semua bahan-bahan tadi sebati. Kemudian celupkan kain yang akan digunakan untuk membersihkan oven yang ada kat dapur. Kita mulakan dengan membersih pintu oven atau bahagian depan oven. Tengok kotoran ni. Kita tak sedar masa kita baking tu banyak kotoran yang melekat. Bersihkan semua bahagian dalam dan juga luar sampailah kita betul-betul puas hati. Jom kita tengok hasilnya pula. Awan kita pun dah bersih, bau pun wangi. Bolehlah cuba cara ni nanti.